wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Apakah perasaan Tuan terhadap majlis ini? Hari ini Alhamdulillah kita di Sekolah Pakar Jenereh PIBG bersama-sama dengan panitia agama Islam menganjurkan satu program ibadah korban. Dan saya rasa hari ini yang mana kita dapat menikmati bersama ibadat korban yang sama-sama dihayati oleh umat Islam di seluruh dunia. Dan SK Pakar Jenereh hari ini saya rasa mendapat sambutan semua pihak, pertama sekali pihak sekolah, guru-guru dan ibu bapa. Dan majlis seperti hari ini insya-Allah sebaiknya diadakan setiap tahun supaya kita dapat mengingati pengorbanan Nabi kita, Nabi Ibrahim. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dari sekolah mana? SK Macan 2. Apakah perasaan Tuan datang ke majlis korban perdana Aidiladha sekolah kami ini? Untuk pengetahuan semualah, saya pernah berkhidmat di sini selama 8 tahun. Dari tahun 1997 hingga 2004. Dan saya mengucapkan terima kasih di atas jemputan adik ke majlis korban sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri tingkat sekolah. Mudah-mudahan dengan adanya majlis macam ini dapat mengeratkan ukhuwah silaturahim di antara guru, murid, warga sekolah dan juga komuniti yang ada di persekitaran kita ni lah. Ibu bapa yang dapat sama-sama pada hari ini cukup meriah, mudah-mudahan. Saya berdoa untuk tahun-tahun akan datang program ini dapat diteruskanlah. Terima kasih Tuan Guru Besar. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perasaan Kak bila dijemput ke majlis korban perdana Aidiladha? Saya suka, gembira dan berbesar hatilah dengan jemputan cikgu-cikgu sini. Apakah terhadap harapan majlis terhadap program ini? Harapannya untuk tahun depan kita. Apakah perasaan Kak bila dijemput ke majlis korban perdana Aidiladha? Saya suka, gembira dan berbesar hatilah dengan jemputan cikgu-cikgu sini. Apakah terhadap harapan majlis terhadap program ini? Harapannya untuk tahun depan kita boleh buat lagi ibadah korban ni. Terima kasih juga untuk Datuk Sri Ahmad Jazleh untuk sponsor lembu untuk majlis korban untuk tahun ni. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak. Sama-sama kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perasaan Pakcik bila dijemput ke majlis program korban perdana Aidiladha? Pertama sekali syukurlah. Seronok, suka sebabnya meriah. Kita tengok suasana meriah. Bersama ibu bapa, PIBG, cikgu-cikgu semua nampak bekerjasama dan suka hatilah kita tengok semua ni. Apakah harapan Pakcik terhadap program ini? Saya harap tahun depan boleh buat pula. Kalau boleh kita buat pula, kalau boleh buat besar lagi. Kita panggil semua orang kampung selain pada ibu bapa pakat mari makan sini ramai-ramai. Terima kasih Pakcik. Bye. Okey, bye, terima kasih.